Salam sejahtera. Saya Alia Idina Sofia, pelajar tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 272 dengan kod sekolah BBA 8273. Di masa lapang, saya gemar membaca karya yang menonjolkan semangat kepimpinan, terutamanya yang mengangkat tokoh Sri Kandi sebagai inspirasi. Izinkan saya memulakan bicara ini dengan kata-kata hikmah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Pernahkah anda mendengar tentang seorang ratu yang bukan sahaja bijaksana tetapi juga seorang pahlawan gagah perkasa yang berani menunggang kuda dan menghunus keris? Pada hari ini, saya dengan bangganya ingin membicarakan sebuah buku yang penuh dengan nilai sejarah. Buku bertajuk Cik Siti Wan Kembang karya Muhammad Zahir Haji Ismail. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1992 dan mengandungi 169 halaman. Saya membaca buku ini dalam bentuk buku elektronik. Sebelum kita menyelami isi buku ini, eloklah kita mengenali penulisnya terlebih dahulu. Muhammad Zahir Haji Ismail lahir pada 19 Mac 1924 di Alor, Kedah. Merupakan seorang tokoh yang disegani dalam bidang undang-undang dan politik di Malaysia. Beliau adalah peguam Melayu pertama di Kedah. Buku ini mengisahkan perjalanan hidup Cik Siti Wan Kembang, ratu yang memerintah negeri Kelantan pada abad ke-16. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian luar biasa. Setelah kemangkatan ayahandanya, Sultan Ahmad, beliau menaiki tahta dan menjadi pemimpin wanita pertama di Kelantan. Namun, Kelantan ketika itu sering diancam musuh yang ingin merampas kekayaan negeri ini. Cik Siti Wan Kembang tidak gentar. Beliau sendiri turun ke medan perang, memimpin angkatan pahlawan dan mempertahankan negerinya dengan penuh keberanian. Dalam buku ini, kita dapat melihat bagaimana Cik Siti Wan Kembang menghadapi pelbagai cabaran. Daripada ancaman musuh hingga urusan diplomatik dengan kerajaan lain seperti Patani dan Pahang. Salah satu elemen menarik dalam buku ini ialah legenda Kijang Putih, haiwan kesayangan baginda yang menjadi lambang keunikan dan keistimewaan beliau. Kisah Kijang Putih ini menambahkan unsur mistik dan keindahan dalam cerita ini. Di dalam buku ini juga Cik Siti Wan Kembang digambarkan sifatnya yang adil dan penyayang dalam mengambil berat tentang kebajikan rakyat, menjadikan beliau pemimpin yang disayangi dan dihormati. Kisah Cik Siti Wan Kembang mengandungi banyak pengajaran berharga, antaranya cinta kepada tanah air, di mana Cik Siti Wan Kembang mempertahankan negeri Kelantan dengan seluruh jiwa raganya. Yang membuatkan buku ini istimewa ialah bahasa yang mudah difahami. Walaupun syarat dengan maklumat sejarah, bahasa yang digunakan tetap jelas dan menarik. Selain dari itu, gabungan fakta dan legenda yang menjadikan pembacaan lebih hidup dan menarik. Karya ini bukan sahaja menceritakan sejarah kepahlawanan, malah mengajarkan saya beberapa perkataan baru yang mencerminkan budaya serta warisan kita. Antaranya, daulat yang melambangkan kekuasaan seorang raja. Mangkat ialah istilah rasmi apabila seorang raja atau sultan wafat. Balairung ialah dewan rasmi dalam istana untuk majlis penting. Saya menyuruh rakan-rakan sekalian untuk membaca buku ini dan menghayati kisah tokoh agung ini. Karya ini adalah bukti bahawa sejarah kita penuh dengan tokoh-tokoh hebat.
Jika kita ingin menjadi pemimpin, kita harus berani. Jika kita ingin mencapai kejayaan, kita harus berusaha. Dan jika kita ingin melihat negara kita maju, kita harus mencintai tanah air seperti mana Cik Siti Wan Kembang mencintai rakyatnya. Sebagai generasi muda, marilah kita mengambil semangat Ratu Pahlawan ini sebagai contoh dalam kehidupan kita. Disebabkan semua faktor inilah saya memilih karya Cik Siti Wan Kembang sebagai bicara buku saya. Saya akhiri bicara buku saya dengan serangkap pantun. Ratu Pahlawan gagah berani, melindungi negeri tanpa gentar. Jadilah pemimpin bijak lestari, demi negara usaha pintar.